Pertamanya, saya ingin mengalu-alukan kehadiran para wartawan ke majlis sidang khas media pada petang ini, di mana Putra menjadi penajanya untuk YB Datuk Rosul bin Wahid, Ahli Parlimen Ulu Terengganu, dengan dibantu oleh Peguam Bela dan Peguam Bicaranya Watar Muti mengenai dengan isu ART, iaitu Perjanjian Anwar dan Trump. We don't care what happened. Saya nak minta Anwar fikir 100 kali suara hati rakyat. Jangan sampai rakyat Malaysia turun ke jalan raya seperti rakyat Bangladesh turun di jalan raya. Jangan sampai rakyat Malaysia turun ke jalan raya seperti Thailand. Terima kasih Tok Heng, Presiden, Putra dan jawatankuasa yang hadir hari ini. Terima kasih banyak dan membenarkan pejabat beliau dijadikan tempat untuk kita buat PC hari ini. Juga terima kasih kepada Peguam kita, Tuan Watar Muti yang bersama saya. Bila 26/10 ni, perjanjian yang tangani oleh Trump dengan Anwar ni, saya Peguam Tok Heng kata rasa sedap-sedap. Kemudian diikuti dengan rentetan komen daripada pelbagai pihak, sama ada oleh orang awam, oleh pihak peguam, oleh bekas Jeneral Angkatan Tentera, mengatakan bahawa ini bukan reciprocal, ini perjanjian berat sebelah. Dan saya berkali-kali bertanya Dewan, minta penjelasan, dia pasti pertahankan. Yang saya faham, bila hal tersebut berlaku, menunjukkan bahawa kita tunduk pada mereka. Apa saja yang kita nak buat, kita kena rujuk pada mereka. Sama ni 68 tahun merdeka, kita boleh mengurus negara dengan baik, tak ada campur tangan mereka pun. Tiba-tiba dengan adanya Anwar Ibrahim jemput datang ke sini just untuk nak beri kuasa kedaulatan kita pada Amerika. Amerika bagi pen sebatang je, jual semua negara. Dia naik kereta the beast, suka sangat konon-konon. Jadi ini saya rasa satu perkara yang amat tidak wajar. Jadi saya baca tulisan daripada Tuan Watar Muti berkaitan dengan Persekutuan Malaysia dengan Kerajaan Malaysia. Kemudian dia konteks saya sebab dia atas local standard sebagai ahli parlimen, perlu untuk buat satu surat kepada Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, untuk nak mengetahui beberapa perkara berkaitan dengan perjanjian tersebut. Kerana kalau ikut Persekutuan Malaysia yang boleh sign kontrak dengan mana-mana negara, saya difahamkan oleh Peguam bahawa Persekutuan Malaysia mengandungi Agong, Majlis Raja-Raja, Kabinet dan ahli parlimen. Maksudnya ialah apabila nak sign perjanjian tu, Anwar Ibrahim kena bawa pada 4 saluran ni. Jadi ini menimbulkan keresahan saya sebagai ahli parlimen dan sebagai rakyat Malaysia. Adakah kita akan dijajah lagi? Oleh hal demikian, kita berharap melalui bantuan Peguam Kartigason dan Tuan Watar, kita hantar surat kepada Anwar Ibrahim untuk menjawab soalan tersebut. Dan kita beri masa 14 hari untuk Anwar jawab. Sekiranya tidak dijawab, maka kita akan bawa ke Mahkamah Persekutuan untuk Mahkamah tentukan sama ada perjanjian ini sah ataupun tantangan Anwar sah atau tidak mewakili Persekutuan Malaysia. Tuan Kartik Shan telah menghantar satu surat tuntutan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, dan dalam surat tuntutan ini beliau menyatakan bahawa bagi pihak Yang Berhormat Datuk Rosul bin Wahid, maka persoalan-persoalan telah dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, terutamanya kuasa beliau untuk menandatangani perjanjian tersebut bagi pihak Malaysia. Dan dalam surat ini beliau bertanya, apakah kuasa yang Datuk Seri Anwar gunakan untuk menandatangani perjanjian ini bagi pihak Malaysia. Sebagaimana yang kita sedia maklum, perkara 69 Perlembagaan Persekutuan hanya memberikan kuasa kepada persekutuan untuk membuat apa-apa kontrak dengan mana-mana pihak. Jadi, persekutuan ini dalam bab 4 Perlembagaan Persekutuan dengan jelas menyatakan bahawa persekutuan adalah termasuk Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja, Badan Eksekutif dan juga Parlimen. Jadi, badan eksekutif yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri secara unilateral tidak boleh mengambil alih ataupun usurp ataupun membolot kuasa 3 lagi badan di bawah persekutuan untuk menandatangani perjanjian ini. Jadi, sebelum kita memulakan tindakan di mahkamah adalah menjadi keperluan undang-undang untuk minta dulu penjelasan. Kita dah minta, kita akan bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri 14 hari untuk menjawablah. Sekiranya tidak dijawab dalam 14 hari, lepas itu bagi pihak YB Datuk Rasul, syarikat firma Peguam Kartik Shan akan memfailkan satu tindakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dan selepas difailkan, perkara itu akan diminta dirujuk terus kepada Mahkamah Persekutuan, sebab ini adalah isu perlembagaan yang amat serius, nombor satu. Yang keduanya, perkara sebegini belum pernah diputuskan oleh mahkamah di Malaysia. Yang ketiganya ialah isu ini adalah satu isu yang novel, ya,
yang perlukan satu penghakiman muktamad yang segera daripada mahkamah tertinggi di negara kita.